Seorang pemilik kilang ais didenda RM50,000 oleh Mahkamah Session Kota Baru selepas mengaku bersalah atas pertuduhan melakukan penyambungan paip air tanpa kebenaran. Tertuduh Muhammad Yusrid Muhammad Yusof, 33 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nik Habri Muhammad. Mengikut pertuduhan, Muhammad Yusrid sebagai penghuni di tapak kilang berkenaan melakukan perbuatan menyalahi undang-undang dengan membuat sambungan ke paip air tanpa kebenaran pemegang lesen iaitu Air Kelantan Sendirian Berhad AKSB. Kesalahan dilakukan di Jalan Padang Tembak, kawasan perindustrian Pengkalan Cepa pada 7 Jun 2018. Dia didakwa mengikut Seksyen 123-1 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 123-3 Akta sama. Timbalan Pendakwa Raya Suhaidariah Ahmad berkata tertuduh yang juga pemilik tunggal kilang berkenaan melakukan penyambungan haram itu selama 17 bulan dan menyebabkan AKSB kerugian lebih RM41,000. Mahkamah kemudiannya mengenakan denda RM50,000 kepada tertuduh. Sekiranya gagal membayar denda berkenaan, tertuduh boleh dipenjara 12 bulan.